Orang tanya masalah merisik ataupun bertunai, sama atau lain? Merisik ataupun bertunai. Merisik ni perisik lah. Kayak askar, kayak dia ada perisik. Perisik ni kerja dia pergi senyap-senyap, pergi tengok ada gapo dia tu perisik. Maka merisik dia jolo perisik cerita dia. Tengok pergi senyap-senyap, korek dinding rumah orang. Tu bukan perisik, tu mengitar rumah orang. Merisik ni kita lagu mana? Kita tengok ada anak dara comel. Maka kita lalu rumah dia nampak anak dara. Kita putah selitah kena sekali tak apa lagi, 2-3 kali rasa budak berjuru ya pakai telekung, pakai baju labuh gapo dia apa semua duduk gerak nyak sapuh rumah mak dia. Kita pun gilah atas siapa-siapa dia. Atas mek kita ke atas siapa-siapa dia pergi tanya. Wak lolok buah dengan mak ayah dia. Anak tina demo duduk gerak depan rumah demo tu ada orang dah ke? Wak lolok tanya. Dia kata tu bukan anak ambo tu bini muda ambo. Gocok tak. Tu penting risik tu penting risik tu. Jangan tengok orang kenal lagu tu. Ada satu kali kita pergi ziarah ni masalah juga dia. Ni, pergi ziarah ada di Baba Tok Guru di petani. Pergi nak masuk rumah dia tu dia umur 80 dah rasa 80 rasa umur dia. 80 tu duduk dah cokoh dah. Kabar-kabar lalu tu tengok ada budak duk nunggu bah budak sekolah pergi duk buah-buah lepas tu duk ayat cerita dia kata dia menikah pak bang. Lepas tu kata hok mana hok muda tok baba kata ada sak ni perasan ke duk tunggu bah. Astagfirullahalazim. Budak rasa 18 umur rasa. Bini muda dia mujur tak ngejah bini tok guru kata tidaknya tapak dia saja. Tu perisik tu penting tu perisik. Tu panggil risik. Risik ni kita tanya-tanya dulu, bukan nak ikat ke apa dia. Apabila kata anak ambo tu. Hak tu ni tanya dia molek-molek tanya buat yang buat sudah. Tu ibunya. Tak jadi nama. Yang kerja. Apabila kosong tak ada gapo dia, gi ambil nombor telefon, royak kata nak mari di rumah nak tunai. Nak tunai ni gapo dia? Nak kecek sungguh dah lah. Anak tina anak jatuh ambo nak mari kenal ke anak tina demo. Jadi ambo nak ikat lagu mana? Setuju ke tak? Setuju ke tak? Anak jatuh ambo bawa lah. Dia kata setuju. Kita tunai dululah. Tunai ni maknanya cuk. Saat ni tanya khabar. Risik ni tanya khabar dulu. Tak pergi, tak ikat apa-apa kita. Tanya khabar dulu. Orang Melayu kita halus sungguh. Tak pergi terbolah. Kena tu pakai pergi berhenti motor. Gerak, break selalu. Gok pergi kona. Tak kejap lagu tu yang marah dia orang tua ni. Berisik. Lepas pada tu tunai. Jumpa dengan ayah dia. Tunai. Setelah dia tunai. Tunggu masa nak buat majlis akad nikah. Jadi panjang kau tak tunai. Moleknya jangan panjang. Sebulan 2 bulan saja tunai. Majlis tu untuk program ni perjalanan masa untuk tunai, untuk nikah saja, untuk pergi cari barang, nak selesai barang, nak siap gini, lepas pada tu nikah selalu tu tunai nah. Bui cicing so orang zaman dulu tanda kata orang tina ni dia sudah dipinai orang. Apabila ada cicing harai dah hok jatuh mana pergi tanya dah dia ada cicing dah. Orang dulu anak dara tak pakai cicing tunai dah tu. Berarti jangan nak gelenyah lah. Kalau dia ada cicing tangan tak sudut tanya. Wiwi tanya dia. Kosong lagi napa cicing dah ni? Tak boleh haram. Nabi kata haram pinai atas pinangan saudara kamu. Haram dah lah. Lagu tu. Dan haram bagi hok tina terima pinangan orang lain dah. Dia terima dah. Kabar-kabar mari hok jatuh semak lagi, pitih banyak lagi. Kita batal dulu mek. Allah, tak ada sebab gapo-gapo, tak ada, tapi hok ni nampak kaya lagi mek. Boleh kira naik helikopter mari mek. Allah, helikopter. Jadi nyebata berdosa. Kalau nak batal royak awal-awal lagi sama tak kena ke demo. Ni setuju demo dok siap gapo dia kita batal jadi berdosa. Asalnya kalau dia tak jawab, dia tak tunai tak gapo dia tak dosa. Misalnya kahwin ni mari masuk minta dia tak jawab. Tak apa. Mari hok jatuh lain pula dia kena, dia jawab. Tak apa. Hok ni tak dosa. Kalau dia jawab maka tunai tak boleh dah berdosa. Sama ada pihak tina batal ataupun hok jatuh.